Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah memperhebatkan operasi penguatkuasaan apabila 94 pendatang asing tanpa izin atau parti ditahan dalam Ops Mahir dan Ops Sapu yang dijalankan di beberapa lokasi sekitar Kuala Muda, Kubang Pasu dan Langkawi. Operasi pada 10 dan 11 Ogos itu dilaksanakan hasil risikan imigresen serta maklumat awam bagi mengesan individu yang disyaki melakukan kesalahan berkaitan undang-undang imigresen. Seramai 41 pegawai penguatkuasa JIM Kedah terlibat, terdiri daripada 25 pegawai unit tindakan imigresen bahagian penguatkuasa JIM Kedah dan 16 pegawai unit penguatkuasa pejabat imigresen cawangan Langkawi. Sepanjang operasi, sebanyak 22 premis diperiksa melibatkan 227 individu terdiri daripada warga negara Malaysia dan warga asing. Hasil pemeriksaan, 94 individu ditahan untuk siasatan dan tindakan lanjut. Daripada jumlah itu, 84 merupakan lelaki dan 10 wanita. Mengikut pecahan yang diberikan pihak berkuasa, tahanan melibatkan 45 warga Bangladesh, 26 warga Myanmar, 18 warga Indonesia dan 5 warga Pakistan. Antara lokasi yang diperiksa termasuk tapak pembinaan, rumah kongsi, premis perniagaan dan kediaman di sekitar Sungai Petani, Kepala Batas, Jitra, Bukit Kayu Hitam serta Langkawi. Pihak imigresen memaklumkan tahanan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Antara perkara yang disiasat termasuk memasuki atau berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah serta disyaki melanggar syarat pas yang telah dikeluarkan. Dalam operasi sama, 6 saman kepada saksi atau borang IMM 29 turut dikeluarkan bagi membantu siasatan. Kesemua tahanan kemudiannya dibawa ke depo imigresen yang ditetapkan. Tahanan daripada operasi JIM Kedah dibawa ke depo imigresen Belantik, manakala tahanan daripada operasi di Langkawi dibawa ke depo imigresen Langkawi. Mereka menjalani proses dokumentasi, siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Tahanan yang terlibat berumur antara 18 hingga 59 tahun. JIM Kedah menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan diteruskan secara berterusan bagi membanteras pelanggaran undang-undang imigresen. Pada masa sama, tindakan turut boleh diambil terhadap majikan atau individu yang didapati menggaji, melindungi atau memberikan perlindungan kepada warga asing yang melanggar peraturan imigresen. Operasi ini menjadi peringatan bahawa pemeriksaan boleh berlaku berdasarkan risikan dan maklumat awam. Sebab itu, pematuhan terhadap syarat imigresen bukan perkara yang boleh dipandang ringan. Dan kepada yang fikir pemeriksaan boleh dielakkan, mungkin lebih baik semak dokumen dahulu. Jangan tunggu pegawai imigresen yang datang semak baru fil penting dicari satu rumah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.